Adakah hadis menyatakan Nabi Isa dan Imam Mahdi akan turun menentang Dajjal? Banyak kali lah. Kita pun tak sabar lah. Siapa pula nak turun mai? Dia kena, tuan-tuan. Nabi Isa alaihi salam dalam hadis-hadis yang sahih, sabit dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, disebut tentang Nabi Isa alaihi salam. Adapun Dajjal juga mutawatir, sabit dalam hadis yang sahih. Nabi SAW tidak ada Nabi yang datang melainkan dia memberi amaran tentang Dajjal. Antaranya doa yang Nabi ajar kita baca selepas daripada tasyahud, ataupun selepas daripada tuan-tuan membaca tahiyat, maka tuan-tuan membaca doa. Antara yang Nabi ajar ialah tuan-tuan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku minta jauh daripada engkau fitnah daripada azab kubur. Tuan-tuan, kalau lepas yang ni pun besar. Lepas tu Nabi kata, ajak kita baca lagi, Allah mintalah jauh daripada api neraka. Tuan-tuan, kalau satu orang terlepas daripada azab kubur, terlepas daripada api neraka, apa lagi tuan-tuan tinggal? Segala kebaikan terhimpun dalam kehidupan ini, seluruh kebaikan. Pun Nabi tambah lagi, ya Allah minta jauh daripada fitnah masa hidup. Jangan masa hidup ni jadi fitnah, jadi masalah, kata benda jadi masalah, anak-anak jadi masalah, hidup jadi bercelaru. Minta jauh. Dan minta jauh daripada fitnah Dajjal. Takut kita sempat dengan Dajjal, kita minta jauh. Ini hadis sahih, riwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya. Dan kita disuruh sebelum memberi salam sebut Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Minta jauh daripada azab kubur, min azabil qabr. Wa a'udzubika min azabin nar. Minta jauh dengan engkau daripada azab neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Minta jauh daripada fitnatil mahya, fitnah al mahya wal mamat. Fitnah masa hidup dan mati, sebab mati. Hidup pun tak mau, timbul masalah yang merusingkan agama dan kehidupan. Mati pun tak mau jadi fitnah, cakap orang yang bukan-bukan, dan anak-anak bertebaran jadi kerosak kerana peninggalan kita. Wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Minta jauh daripada fitnah al-masih dajjal. Minta doa. Nabi ajar, tak payah duk ambil hak bukan-bukan no. Boleh juga satu orang nak baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzuka min sakhatika wan nar, juga Nabi baca. Tapi bukanlah masa assalamualaikum Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, assalamualaikum Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. No, baginda tak buat macam tu. Baginda kalau nak baca sebelum tu, bukan semasa memberi salam. Sebelum memberi kedua-dua salam, kita baca. Ikut contoh Nabi dalam masalah ni. Imam Mahdi ada dalam hadis, tapi dalam Bukhari tidak ada, dalam Muslim tidak ada. Ada dalam hadis-hadis kebanyakannya dhaif, sokong menyokong, kita kata adanya yang dikatakan Mahdi. Siapa dia, orang mana, apakah dia akan disokong oleh satu orang pemuda daripada Khurasan, kepiah tajam, nama dia pemuda Bani Tamim. Ini semua cerita. Yang pasti kicap Tamim keluaran orang Melayu kita. Yang tu boleh beli. Pemuda Bani Tamim ada dalam hadis yang dhaif, tapi dia tak bernama Asy'ari bin Muhammad, ia bernama Syu'aib bin Saleh. Orang kita ni suka sangat mengaku yang bukan-bukan. Saya sebut tuan-tuan, tak payahlah duk mengaku-mengaku benda ni. Imam Mahdi ni bagus. Dalam hadis ni sebenarnya tak payah kita tunggulah. Tunggu dengan baik, esok tunggu yang kapal terbang pula. Ini semua urusan Allah. Dia muncul. Kalau dia tak muncul pun bukan syarat masuk syurga, mesti pergi salam dengan Imam Mahdi. We don't need anybody, we don't need a Masih, we don't need a Mahdi. If the time comes, if they come, says welcome.
But don't wait for anybody. Nobody's going to pull the chestnut out of the fire for you. You will have to do your own work. Then we have been sitting back. We are waiting. The Muslim world has been waiting. That's why brought to this condition. We are in the gutter because you're waiting for somebody to pull you out of the gutter. Nobody's going to pull you out of the gutter. This is not Allah's law. So Allah says, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Say, Allah will not change the condition of a people unless you change yourself. He is not going to pick you up from the gutter and put you on the pedestal. You will have to work and sweat for it yourself. Tetapi masalahnya ramai golongan, terutamanya pertama Syiah, mengambil kesempatan di atas isu Mahdi ni supaya mereka nak membangkitkan puak mereka. Seakan-akan ikut kita ni tentera Mahdi dan Mahdi akan datang, aku boleh konteks dengan Mahdi. Maka mereka menamakan pemimpinan mereka itu sebagai naibul imam. Kedua golongan tarekat, oleh kerana kebanyakan tarekat tidak dibina di atas dasar ilmiah, maka mereka nak bagi semangat pengikut mereka kuat. Maka kata sebenarnya kita ni boleh konteks dengan Imam Mahdi. Kebanyakan tarekat memang kait dirinya dengan Imam Mahdi, kerana dia nak cari satu sandaran yang kuat, nak bagi tunjuk bukan Imam Mahdi tu yang dia punya target dah, tapi nak target nak membesarkan diri Syekh supaya Syekh dapat berhubung dengan Imam Mahdi. Oleh kerana tu hangpa hormat kat Syekh sikit, sagi Imam Mahdi marah kat hangpa. Kerana Mahdi ni Masjidil Haram berapa kali tumpah darah. Tahun 70 dekat hampir tahun 80-an berlakunya tumpah darah Masjidil Haram. Di mana satu pasukan telah tawan Masjidil Haram dengan dakwaan mereka Mahdi. Tutup semua pintu Masjidil Haram. Dan banyak puak yang mengaku pasal Imam Mahdi ni. Dan kebanyakannya membawa pengikutnya kepada kesesatan. Biar tuan-tuan tak payah duk tanya dengan soalan-soalan Mahdi ni sebenarnya. Saya dah sebut tuan-tuan, satu hari saya berada di Masjid Abdul Rahman bin Auf, Suwailih, Jordan, dengan satu orang Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, ahli tafsir besar. Tengah dia duk kuliah, satu orang bangun, Tuan Syekh, saya nak berucap sikit. Nak kuliah macam ni. Datang, kau siapa? Saya Imam Mahdi. Saya kata sebenarnya masjid kami ni dia tak suka bagi Imam Mahdi bercakap, hampir cari tempat lain lah. Okey, wassalamualaikum. Dia pun belah. Kata Syekh, itulah kali pertama dalam sejarah tengok Imam Mahdi baik. Hal lain semua buat masalah. Maksud Imam Mahdi betul lah. Yang ni semua Mahdi tiruan ni. Melayu pun pergi mengaku Mahdi. Silap-silap hari bulan kalau tak kena hari tu memang mengaku Mahdi. Daripada pemuda Bani Tamim esok naik cap kipas hudang, lepas tu kita tak tahu apa. Saya ingat memang Imam Mahdi tu lah. Lepas tu buat bas pula, bas ada Imam Mahdi nak naik bas. Tuan-tuan, kita bila mari satu keadaan orang yang frust macam kita sekarang ni, tengok mereka buat yang tu, tengok mereka perang orang Islam, serang Nerinu, serang, lepas tu ada berapa balak, tak tahu nak buat apa, kadang-kadang pening, usaha tak ada. Bila lah Imam Mahdi nak mai. Macam satu orang kerja tak ada, pergi cari kerja tak mau, duduk sandak duduk tidur. Bila lah aku jalan-jalan cangkui-cangkui belakang rumah jumpa emas banyak. Pasal apa? Pasal malas dah tu. Dakwah tak mau buat apa, duduk tunggu Imam Mahdi mai. Tuan-tuan, biarkan hadis-hadis Mahdi tu jalan, biar dia mari datang. Kalaupun ada orang tak percaya tentang Imam Mahdi, ulama tak kata dia kafir. Kerana hadis-hadis itu bukan mutawatir lafzi, dia panggil mutawatir ma'nawi pada setengah para ulama. Mudah-mudahan dia datang Mahdi memerintah dunia dengan keadilan.